Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Tahrir bin Abdul Rahman dari Seminar Asia Kuantan. Saya akan mempersembahkan idea penghasilan saya iaitu bantal mini. Bahan-bahan yang saya perlu gunakan ialah satu set lakaran, beberapa keping kain felt, gunting, jarum dan benang, dan tidak lupa dengan kapas. Langkah pertama, kita membuat lakaran iaitu bentuk daun. Setelah siap membuat lakaran, kita buat balik pada atas kain felt warna hijau serasi dengan bentuk dia. Setelah siap membuat lakaran pada atas kain felt, kita gunting dia. Dan inilah hasil kita punya corak. Dan seterusnya, kita jahit dulu kain felt yang kita perlu gunakan. Ini ialah hasil jahitan kita yang tadi. Tidak lupa pula dengan hiasan yang saya potong tadi. Kita akan buat hiasan di sini. Inilah hasil jahitan kita daripada tadi. Okey, kesimpulan yang saya dapat dengan ini ialah dapat membuat sesuatu daripada sesuatu dengan kreativiti saya sendiri dan dapat saya luangkan masa dengan benda ni lah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.